Assalamualaikum. Cik Na. Oh, Cik Na. Apa lagi, Boy? Aku nak tidur dah. Boleh tak ajar boy resepi Mami Gorgeous strawberry milkshake? Senang je lah, Boy. Tu pun nak suruh ajar. Mu nak jual esok ke? Mak boy nak jual balang tu esok masukkan resepi. Okey lah, mu tolak aku. Aku tak cakap nak jalan. Tolak. Jangan! Okey, Boy. Okey, Untuk buat mix strawberry, Mami Gorgeous strawberry milkshake ni, kita perlukan ni, paling penting, Mami Gorgeous. Lepas tu, kita kena ada strawberry dan kita kena ada susu pekat untuk jadikan dia milkshake. Gitu. Okey. So, untuk satu balang, kita perlukan 3 pack susu Mami Gorgeous. Dan harga susu Mami Gorgeous ni satu pack RM75. Jadi mudah. Mudah 200 lebih dah. Mu nak jual berapa esok? Satu cup tu RM40. RM40? Jangan, diorang tak mampu. Ada sedekahlah RM5 je. Okey, jom let's go. Okey, so mula-mula kita bancuh. Ingat ni, resepi ni. Ingat. Kita bancuh susu Mami Gorgeous dulu. Oh, kita kacau sebati. Ni kita buat parti dia. Parti susu Mami Gorgeous. Tengok ni. Tak ada kedai lain Tiada di kedai lain. Kena pergi kat kedai Boira saja. Duit gaya tahun ni lebih sikit. Banyak ni tolong ni. Cas tapak lagi. Okey, strawberry kita hias-hias gini. Bila nampak comel. Gitu Boira. Dia kena buat baring dulu. Baring Okey, lepas tu kita masukkan dalam ni. Kita tarik-tariklah sikit nak suruh dia shake-shake gitu. Okey, so kita akan tuang ais batu. Siapa tak beli esok ni menyesal sebab sekali je. Okey, untuk jadikan dia milkshake, kita kena tambah ni sebab susu Mami Gorgeous kan dia kurang manis. So, kita tambah ni dia akan jadi dia akan jadi kau-kau. So, kita busuk lagi lah. Tetin lagi. Nak bagi dia kau-kau sebab korang minum masa puasa kan takut tawar. Nampak? Korang. Masya Allah. Tak ada kedai lain ni. Tak ada kedai lain. Siapa tak main esok, beli rugi. Tapi esok kalau korang datang, Cik Nah suruh boy letak harga RM5 je. Wow. Lepas tu kita letak aiskrim dekat atas dia. Nak bagi lemak-lemak lagi. Sekejap lagi Cik Nah bagi rasa dah. Lepas tu kita ambil strawberry. Banyaklah strawberry Nah. Tak apalah, sedekah. Mana? Hai tanya Cik Nah. Hak ni jadi Ana. Tak. Hak ni jadi sedap-sedap. Serius Tobat Tobat Lillah. Ya. Macam mana? Sedap. Sedap sangat ke? Sedap sangat. Ya. Pernah jumpa tak air rasa macam ni? Tak pernah. Memang milkshake gitu, Pi. Dia buat ais blend-blend. Jadi banget. Oh! Okay guys. So kalau korang nak datang pergi depan rumah Cik Nah. Korang waste je balai bom bertupat. Esok. Hanya esok saja ada menu special ini. Okey, jangan lupa datang. So yang cepat dia yang dapat. Bye-bye. Kita buat satu je balang. Satu balang saja. Siapa cepat dia punya. Let's go.